1.5 ni akan ada RZ Fighter. Jadi kalau korang nak basuh helmet korang, inilah waktu dia. Nak basuh cukup-cukup mudah. Kita ada dekat 3 tempat. First kali dekat IM3 yang aku ada sekarang. Lepas tu ada dekat Taman Tas dan juga ada dekat Yahoo Motor Jalan Haji Ahmad. Nak basuh cukup-cukup mudah, first kali korang tekan ni. Lepas tu korang tekan buka. Dia akan buka pintu dan korang masuk korang punya helmet. Yang ni untuk pastikan helmet korang akan sentiasa bersih dan dia akan sanitize sekali lah. Lepas tu korang tutup dan korang pilih ni 7 minit. Dia akan keluar QR macam ni. Korang just scan saja. Alright. So dekat sini ada beberapa jenis bayaran. Korang boleh pilih macam mana yang korang nak. Aku akan pakai Tashengo e-wallet. So kita scan. Nampak dia dah keluar. Dia ada 4 step dekat sini. Jadi korang tengok. Sekarang ni dia pasang UV untuk pastikan kebersihan helmet. Lepas tu dia akan ada beberapa lagi. Nanti aku akan tunjuk kat korang. Kau tengok kita sampai tak nampak apa yang terjadi dekat helmet kita dekat bahagian dalam ni. Seriously memang berkepuk-kepuk asap dia. Alright, helmet kita pun dah siap. Ui. Korang nak pergi RZ Fighter pun tak ada masalah. Jadi kalau korang nak, korang boleh datang. Dia ada 3 cawangan dekat Laundry Bar IM3, Taman Tas, Jalan Haji Ahmad, Yahoo Motor. Seriously, memang nice.